Salam geng, racun kali ni kan saya berpeluang hands-on semua produk terbaru Samsung sebelum pelancaran rasmi daripada Galaxy Fold 8 Ultra tu sampailah Watch Ultra 2. So dalam video ni saya just nak share first impression apa sebenarnya yang berubah, produk mana yang paling nampak menarik perhatian dan yang mana satu saya rasa paling berbaloi untuk korang tunggu. Tapi sebelum tu, video ni just first impression je tau, dia bukan full review lah since time ni pun banyak lagi actually spek yang dirahsiakan. So kalau korang dah bersedia, jom kita mula ke racun sekarang. Okey, inilah dia Galaxy Fold Ultra. Terus terang cakap kan, masa first lah saya nampak device ni atas meja, saya tak terus rasa terkejut lah. Sebab dari segi design dia, masih lagi bau identity Fold yang kita dah biasa kenal tau. Kalau korang pengguna Fold, especially generasi yang sebelum ni, saya rasa korang pun akan fikir benda yang sama. Tengok macam lebih kurang. Tapi lepas beberapa minit saya pegang-pegang belik-belik ni, baru saya faham apa sebenarnya yang Samsung cuba buat. Saya rasa kali ni Samsung dia bukan hasilkan Fold yang nampak serba baru. Diorang lebih fokus pada memperkemaskanlah pengalaman menggunakan Fold tu sendiri. Contohnya, dari segi saiz badan dia ni kan, kita nampak dia lebih nipis lah, 41mm bila dibuka. Memang bukan perubahan yang orang akan nampak dalam gambar, tapi bila korang pegang sendiri kan, baru korang terasa lah kemas dan selesa dia macam mana dekat tangan. Satu lagi benda yang saya perasan kan, pengalaman buka tutup telefon ni kan, Samsung dia guna hinge baru tau, bersama dengan magnetic power optimization dan frame yang diorang reka supaya lebih mudah lah nak selit jari masa korang buka tau. Benda ni nampak kecil je, tapi kalau korang ni memang pakai phone ni sebagai phone harian, korang akan tahulah setiap kali buka phone tu berpuluh kali sehari, perubahan sekecil macam ni actually memang boleh bagi perbezaan tau. Dan bila korang buka penuh, skrin dalam dia 8 inci memang besar. Samsung juga kan pakai titanium flex display plus struktur titanium dekat bawah panel lah, bagi rasa yang lebih kukuh. Dia support brightness sampai 3000 nits dengan anti-reflective display, so penggunaan kat bawah cahaya yang terang, cahaya matahari tu pun memang lebih selesa. Samsung juga kan banyak tunjuk penambahbaikan AI lah pada Fold Ultra. Contohnya Now Nudge kali ni kan, dia boleh bagi cadangan berdasarkan apa yang korang tengah buat, notification pun lebih interaktif kan. So ada beberapa tindakan lah yang boleh dilakukan tanpa korang perlu buka aplikasi. Untuk kamera pula masih kekal 200MP, cuma ultra wide kali ni kan diorang dah improve lah, upgrade 50MP dengan Pro Visual Engine. Lepas tu bateri pula kan, dan naikkan kapasiti 5000mAh, ada 45W fast charging dan juga 20W wireless charging. Next kita akan masuk dekat produk yang terbaru, Galaxy Fold 8 tau. Samsung kali ni kan dia pakai format baru tau, paparan 4:3 dengan skrin dalaman sekitar 7.6 inci. Mungkin ada yang tertanya kenapa nak tukar aspect ratio macam ni. Saya pun fikir benda yang sama lah pada awalnya, tapi lepas saya cuba sendiri kan, baru saya faham tau. Bila korang baca artikel, scroll Facebook, Instagram ataupun Threads kan, dia punya konten tu nampak lebih luas tau, tak rasa macam terlalu tinggi macam sebelum ni. Tengok YouTube pun rasa lebih seimbang sebab display dia lebih memenuhi ruang skrin tu. Actually ni antara perubahan yang susah nak diterangkan atas kertas. Korang kena pegang sendiri baru korang faham kenapa Samsung pilih format macam ni. Satu lagi yang saya suka kan, berat phone ni kan, katanya dia antara fold yang paling ringan lah yang pernah Samsung hasilkan. Digabungkan dengan bentuk baru tadi kan, pengalaman pegang menggunakan sebelah tangan tu pun terasa lebih natural tau. Dan bila korang lipat, dia lebih mudah dicapai dengan ibu jari lah dan tak rasa terlalu lebar. Display dia pun masih support vision booster, so kalau korang guna untuk outdoor tu masih jelas lah. Dari segi bateri pula, Fold 8 ni dapat kapasiti 4800mAh. Untuk sistem kamera datang dengan dua sensor 50MP lah yang mana fokus kepada pengalaman fotografi harian. Kalau Fold 8 Ultra tu dia lebih kepada pengguna yang nakkan semua benda paling premium, tapi untuk Fold 8 ni sebenarnya dia lebih mudah didekati lah, sebab perubahan yang diorang bawa ni bukan semata-mata nombor spesifikasi, tapi macam mana kan phone tu rasa bila digunakan setiap hari. Sekarang kita beralih pula kepada Samsung Galaxy Z Flip 8 tau. Jujur cakap kan, sekali pandang model ni dia masih lagi nampak seperti sebuah flip yang biasa kita kenal tau. Dia tak ada perubahan luaran yang ketara yang berlaku dekat sini, dan sebenarnya saya agak okey lah dengan keputusan tu, sebab bagi saya identity flip ni memang dia dah matang tau. Orang beli bukan sebab setiap tahun nak tengok desain baru. Orang beli sebab dia kecil, mudah dibawa, compact dan pengalaman guna dia memang lain lah daripada phone biasa. So, tahun ni Samsung dia lebih banyak main dekat bahagian software. Walaupun macam tu kan, ada jugalah beberapa perubahan fizikal yang kita boleh rasa tau. Badan dia kali ni lebih nipis, 61mm, dan berat pun dia lebih ringan sikit. So, bila pegang memang rasa sangat-sangat ringan dan sangat mudah lah masuk dekat dalam poket.
Samsung masih kekalkan flex cam lah dengan dual preview dan auto zoom, cuma kali ni diorang tambah horizontal lock tau. So walaupun phone tu korang letak dekat atas permukaan yang tak rata, framing video tu masih boleh kekal straight lah. Samsung juga cakap kan, Pro Visual Engine kali ni pun diorang dah improve dekat model ni, so hasil pemprosesan image tu dia lebih natural. Manakala untuk flex window pun diorang dah ada penambahbaikan lah melalui no brief yang kali ni lebih pintar dan boleh dipersonalisasikan ikut rutin pengguna. Lepas habis cuba semua phone tadi, saya ingat nak terus balik tau. Rupanya dekat bahagian smartwatch pun Samsung ada beberapa benda yang menarik lah untuk kita tengok-tengok ni. First kali Galaxy Watch Ultra tu, dan sama macam Fold Ultra tadi, reaction pertama saya nampak macam lebih kurang je. Design rugged dengan badan titanium masih kekal, dan terus terang lah kan, saya rasa memang keputusan tu betul lah, sebab identity Watch Ultra ni memang dah cukup kuat tau. Orang tengok sekali pun terus tahu yang ni model Ultra. Tapi bila Samsung explain kan apa yang berubah tu, baru saya faham kenapa diorang tak banyak sentuh dari segi design. Sebab kebanyakan upgrade kali ni memang berlaku pada pengalaman kita sendiri pakai. Contohnya, Watch Ultra tu datang dengan bateri 800 mAh, peningkatan sekitar 35% lah berbanding sebelum dia. Lepas tu, dia pakai Snapdragon Wear Elite platform yang baru. So, fokus dia lebih kepada prestasi dan kecekapan penggunaan harian. Dia punya brightness pula cecah 5000 nits tau. Benda ni memang nice lah kalau korang pakai waktu berlari tengah hari tu, hiking ke apa, memang tak ada masalah. Samsung juga ada tambah fungsi baru untuk pengguna outdoor. Ada trail running yang boleh paparkan elevation, terrain dan climbing progress lah sepanjang aktiviti. Lepas tu ada juga real time hydration guidance tau, yang bantu bagi cadangan lah bila masa sesuai untuk korang minum air berdasarkan data semasa korang senam. Dan kalau korang memang kaki diving, Samsung juga kerjasama dengan Mares untuk bawa fungsi professional diving dekat Watch Ultra 2. Kalau Watch Ultra 2 ni, dia fokus dekat pengguna yang suka aktiviti lasak kan. Untuk Watch 9 ni pula kan, dia lebih dekat dengan majoriti pengguna. Sebab yang ni lah smartwatch yang korang akan pakai setiap hari. Pergi kerja, tidur, jogging, meeting, semua boleh. Design dia lebih ringan lah dan lebih selesa pakai sepanjang hari. Samsung guna cushion design bersama dengan pocket structure supaya jam rasa lebih selesa lah, especially bila pakai untuk tempoh yang lama. Bateri pula ada improve lah, 390 mAh. Lepas tu pakai juga Snapdragon Wear Elite platform yang sama. Tapi fokus sebenar Watch 9 ni bukan dekat hardware lah, sebaliknya dekat pengalaman kesihatan korang. So, selepas habiskan masa lah dengan semua line up Samsung kali ni, saya rasa ada satu perkara yang cukup clear. Samsung tahun ni dia tak kejar perubahan yang drastik pada setiap produk tau. Sebaliknya diorang ni kan fokus untuk kemaskan lah pengalaman pengguna tu. Fold 8 Ultra contohnya, daripada luar tu mungkin nampak familiar, tapi bila pegang sendiri memang kita boleh nampak lah perubahan kecil yang bagi impact untuk pengalaman harian. Fold 8 pula bagi saya kan, yang ni lah hero sebenar lah untuk line up kali ni. Dia bukan sebab spek dia tinggi, tapi sebab perubahan format 4:3 tu memang bagi saya ubah lah cara phone tu kita pakai tau. Ini antara produk yang paling lama lah saya habiskan masa untuk belik-belik kan, masa time event tu. Untuk Flip 8 pula bagi saya kan, yang ni masih kekal lah sebagai phone yang paling fun lah untuk korang pakai. Samsung tak banyak ubah design, sebaliknya diorang jadikan pengalaman kamera dan software lebih matang lah untuk orang yang memang suka buat konten. Selebihnya kita nampak ada jugalah Watch Ultra series kali ni kan. So macam mana? Apa pendapat korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Antara banyak-banyak model ni, mana satu yang korang rasa agak berbalik untuk try? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.